Buat trowel, perlukan bahan mentah besi dengan kayu. 5-5 untuk satu trowel. So korang boleh buat 10 dulu atau lebih. Bang, abang buat trowel juga Tak buat. Bahan mentah pertama, korang kena kutip chemical ni, acid. Dekat Sandy Shore, tapi sini hati-hati banyak polis. Ambil dalam 50 atau paling sikit 15. Lepas tu cabut. Esok tambah lagi. Kena kutip semua ni. Dia dah kutip semua masa abang reset lah. Oh, Reset abang naik kenderaan ke nanti dia ada balik. dia ada balik lah. Bahan mentah kedua, korang kutip wheat bud. Yang ni pun dekat-dekat je, dekat dengan Sandy Shore juga. Korang kutip 15 atau 50 untuk hari pertama. Besok tambah lagi. Kalau tamak, ambil lagi. Tapi hati-hati, sini pun ada polis. Bahan mentah ketiga, korang kena kutip pokok kopi. Yang ni ada dekat Langkawi, jauh sikit. Pastikan korang bawa minyak motor spare ataupun minyak kereta spare lah. Ataupun kereta yang boleh minyak dia boleh tahan lama atau minyak korang full. Sebab tempat ni jauh, berdarah dik. Masa tu pokok dia. Oh ni kot. Macam bunga-bunga ni kot. Gua isi minyak dulu. Ni ke? Ni lah pokok dia. Ni pokok popi. Sip. You're telling me. Bahan yang terakhir, yang ni wajib lah. Korang perlukan botol dengan plastik. Yang ni kalau korang ada storage, korang belilah banyak sikit. Tak nak ulang-ulang pergi dekat Pasar Rabu ni sebab dia jauh kan dekat dengan pantai tu. So korang beli satu RM5 je, botol RM5, plastik RM5. Yang ni aku beli 10 dulu untuk kita buat percubaan proses dade. Yang ni kita akan mula nanti, kita akan proses buat heroin dulu. Mantap cak. Halo abang, beli apa tu? Adalah.
Abang beli botol dengan plastik kan. Saya nampak. Adalah. Pakcik botak kenapa jual dengan abang ni? Abang ni nak buat benda bukan-bukan tau. Habis dah. Siapa yang cakap dengan orang botak tu mesti beli plastik. Dia kata je stres.